Hai, ini cerita tentang perfume. Satu hari, saya berjalan menuju ke kelas. Tiba-tiba, ada satu bau yang menarik perhatian saya. Wangi sangat. Hei Azli, sama kau kerut-kerut je. Tinggal apa tu? Tak, apa yang dia tadi. Apa itu bau dia wangi tau. Dia rasa terpisuk lah. Bau dia wangi sangat. Kau kenal dia tak? Saya tak kenal. Maybe diorang kot sebab diorang tengah retuk perfume, diorang tu bawa jadi duta. Oh, iya ke? Awak sini. Kenapa? Awak student kan? Ya, saya perfume ke? Nak? Ni saya ada perfume. Ya, harga RM40. Okey. Bau long lasting. Bau macam putih-putih, fresh-fresh gitu. Sesuai lah untuk student yang macam kita daripada kelas. Pagi suka datang. Nah, tengok. Awak nak spray pun boleh. Wangi. Berapa harga? Harga dia RM25 je. Ini untuk yang range biasa lah. Kita ada juga special edition kalau awak nak. Okey. Menarik. Bagus juga produk ni. Murah dan mampu milik. Rasanya saya pun boleh beli lepas ni. Oh, awak ke yang bau wangi pagi tadi? Dah sebab saya pakai perfume ni. Perfume ni nama dia Luxurious Perfume. Apa ni? Saya ada banyak pakai. So saya pakai perfume ni yang lama. Yang dia juga bahasa wuduk. Yang satu harga dia murah. Harga student. RM5 je. Oh, patutlah sampai sekarang bau tu masih ada walaupun dah hampir petang dah. Nak try bau tak? Boleh juga. Kita Luxurious Perfume. You're seeing the story. Busuk lah. Dah lah ada kelas daripada pagi kot. Mestilah busuk kan. Jom kita guna luxury perfume. Wanginya. Korang sebagai student wajib perlu ada luxury perfume. Sebab apa? Sebab perfume ni tahan 8 jam tak korang. And then dia mesra wuduk. Perfume ni juga dia tingkatkan keyakinan korang. And bau dia bau flora korang. And then perfume ni bukan ada yang kecil dia, ada yang besar juga. Sebab apa? Selalunya yang besar tu kita akan guna untuk seperti hadiah-hadiah jadi, anniversary, ataupun hadiah-hadiah yang korang nak bagi dekat pasangan korang, orang yang teristimewa. Okey, luxury perfume ni juga harga dia sangat-sangat murah. RM25 je korang boleh tahan untuk sebulan. Sebab takkanlah korang nak pakai banyak-banyak. Sebab sekali sembuh dah bau macam bidadari dah guys. Wangi sangat. And then perfume ni bukan untuk perempuan je, untuk lelaki pun ada. Unisex katakan. And perfume ni juga bukan hanya untuk student, untuk orang tua, untuk budak kecil, untuk orang muda, dewasa. Ikutlah, siapa-siapa boleh guna. Best kan produk ni? Sangat-sangat best. Yelah, manusia mesti perlukan perfume. Tanpa perfume, tanpa keyakinan tinggi. Slogan kita adalah Your Scent, Your Story. Bye.